Memang jalan cerita dia kelakar, dialog dia kelakar. Security has the name, the tech games to aim. From movie reviews to DIY, he's always on the chain. Unboxing gadgets, fixing up the place. A digital guru with a funny face. He dives into the silver screen. A cinematic journey, a vivid scene. Assalamualaikum, hai. Okay, aku hari ni baru lepas tengok filem 5 Bomoh yang diarahkan oleh Syed Faris. Syed Faris ni aku tak sure dia ada mengarah filem lain ke tak kan. Aku tak berapa familiar dengan dia. Tapi pelakon-pelakon dalam cerita ni, ramai pelakon-pelakon ni yang orang kata biasa sangat berlakon, power-power juga. Ada Aaron Aziz, ada Shah Yahya, ada Engku Faris. Lepas tu ada pelakon baru ni, aku tak kebiasa. Nama dia Tiara Suraya Rose kata silap aku. Tak biasa tengok dia berlakon. Lepas tu ada KJ ada. KJ ni yang buatkan aku rasa nak tengok sangat sebenarnya cerita ni. Lepas tu ada Afrin Shauki, ada Eddie Ashraf, ada Amy Search, ada siapa lagi? Johan, ada Ozlin, Yusuf Aslam pun ada sikit. Macam cameo lah sikit kan. Ramai pelakon-pelakon yang power juga kan. Tapi tu aku sebenarnya nak tengok sangat cerita ni, aku nak tengok KJ je berlakon. Walaupun aku tak adalah harapkan apa sangat daripada KJ. Just nak tengok, aku minat dengan KJ ni. Tapi tak tahulah macam mana dia berlakon. So tu yang nak tengok tu kan. Cerita ni pasal apa? Cerita ni pasal Aaron Aziz. Tak ada apa nama dia, aku tengok Syahdan. Macam tu lah lebih kurang. Dengan isi dia dalam cerita ni, Shah Yahya, watak Sakinah, dia ada anak Tiara tu, Tiara Suraya Rose tu. Dia anak dia nak SPM. So Aaron ni dia sebenarnya dia tak sup dengan bomo-bomo ni, benda-benda kurafat tahyul ni. So dia nak buat apa, ataupun dia berusaha lah jumpa bomo-bomo untuk nak minta hajat anak dia untuk dapat SPM 8A. So itulah, banyaklah bomo dia pergi. Dan sebelum-sebelum tu pun memang dia macam mengamalkan bomo-bomo ni kan. Suka sangat sikit jumpa bomo, percaya semua kan, benda-benda tahyul-mahyul, benda-benda kurafat macam ni kan. So dapat tak anak dia 8A, korang kena pergi tengok lah sendiri dan apa yang berlaku semua kan. So aku mula dengan apa yang best. First thing first, cerita ni ada plot twist. Ujung-ujung tu ada plot twist yang mengubah ataupun dia mengubah sikit Aaron Aziz ni kan, daripada percaya kepada tak percaya kepada benda-benda tahyul-mayul ni. Tu yang benda yang quite nice bagi aku, ada plot twist hujung-hujung tu. So tak adalah kau rasa cerita ni linear ataupun flat sangat kan. Lepas tu apa juga yang bagus tentang filem ni, walaupun zaman moden, tapi aku sure dan aku sangat pasti masih ramai lagi yang mempercayai benda tahyul-mayul, bomo-bomo ni. Yelah, kalau betul pun dia boleh bagi something kat kau, walaupun tu semua daripada kuasa Tuhan. Sememangnya benda tu tahyul, kita tak boleh mengharap pada makhluk, kita kena mengharap kepada Allah. So tahyul, kurafat, benda tu boleh menggugat iman apa semua, bahaya jugalah kan. Sangat-sangat bahaya dan benda haram lah orang cakap. So itu benda yang message yang aku suka lah pasal filem ni kan. Dan satu lagi, pengorbanan seorang ibu ataupun bapa yang sanggup berkorban segala-galanya untuk anak tu pun quite nice jugalah message yang dia cuba sampaikan. Lepas tu apa juga yang okey ataupun best, visual, audio, kamera, aku rasa aku tak ada isu lah. Semua okey, best, cantik, okey lah. Tapi macam aku cakap, filem ni sebenarnya aku sangat tunggu. Terutamanya aku nak tengok KJ tu berlakon. Aku tak harapkan apa-apa pun KJ berlakon best ke tak. Aku just nak tengok dia berlakon je, sebab aku suka dengan KJ. Aku minat lah dengan KJ ni. Tapi itulah, aku macam aku cakap, aku tak harapkan lakonan KJ tu bagus. Aku harapkan orang lain. Tapi itulah, aku tak tahu kenapa Aaron Aziz pun aku rasa macam kayu. Aku tak tahu dalam cerita ni, pelakon-pelakon dia semua aku rasa macam kayu. Seriously, aku tak tahu. Aku tak rasa aku nak salahkan sangat para pelakon, sebab pelakon-pelakon yang ada pelakon-pelakon yang bagus tau. Pelakon-pelakon yang dah lama, yang dah berpengalaman. Cuma mungkin anak dalam dorang ni lah, dalam cerita ni Tiara tu, itu je yang aku rasa pelakon baru. Yang lain semua pelakon-pelakon lama. Tapi itulah
Yang aku rasa okey-okey sikit, Syah aja, Syah Leia. Ya, yang lain tu semua aku tak tahu kenapa aku jadi macam, kenapa diorang ni macam berlakon sangat awkward Macam, ya, Aaron Aziz aku tahu dia tak biasa berlakon filem komedi. Tapi, ya, tak tahu dia jadi macam sangat-sangat awkward dalam filem ni. Bukan dia, tapi hampir ke semua pelakon-pelakon dalam cerita ni. Ya, macam aku cakap, hanya Shah Al-Yahya dengan Ozlin lah okey sikit. Tapi itulah, Ozlin pun dia punya screen time sekejap je. So, ya, dari segi lakonan pun aku cakap macam tak best. Lepas tu, di antara benda yang aku rasa sangat-sangat turn off aku dalam cerita ni adalah dialog dia tau. Dialog dia, first, ya, dialog yang cringe skema, itu okey lagi, tak apalah, aku bolehlah terima kan. Ya, tapi dialog dia macam tak ada continuous yang baik tau. Dari segi dialog tu sendiri tau. Dia macam mula-mula cakap benda lain, tiba-tiba cakap lain tau. Dia macam, ya, macam aku cakap, dia kata, aku baru lepas makan Maggi. Tiba-tiba, lepas tu dia kata, makan benda lain pula. Aku cakap, apa benda dialog ni macam continuous dalam dialog tu pun sangat tidak cantik. Aku tak tahu apa masalah cerita ni. Dah lah tu, plot cerita pun agak tergesa-gesa je lah. Cerita dia 1 jam 30 minit something. Dia nak jumpa 5 bomoh, so memang agak rushing Bila dah rushing, aku dah tak tahu dah ke mana arah. Dia just macam nak settlekan cepat je 5 bomoh tu. Tu yang aku rasa macam tepua. Jadi dia jadi macam rushing sangat cerita ni. Lepas tu cerita ni dia cerita genre komedi tau. Tapi aku tak tahu dekat mana komedi dia tu. Aduh, aku rasa komedi dia jadi dia dekat benda-benda yang awkward tu, dekat lakonan yang kayu tu, dekat skrip ataupun dialog yang continuous fail tu. Kau jadi kelakar disebabkan benda-benda yang tak best benda-benda yang fail bagi aku tu, benda-benda yang annoying bagi aku tu. Tu yang mungkin jadikan dia jadi kelakar. Bukanlah kelakar disebabkan memang jalan cerita dia kelakar, dialog dia kelakar, tak, punchline semua tak kena. Adalah 1-2 tu aku tersengih sikit kan. Tapi tu pun mungkin sebab aku rasa apa benda lah mengarut ni macam aku cakap, aku tak harapkan banyak daripada KJ, tapi aku harapkan daripada pelakon-pelakon lain. Tapi sayang, pelakon-pelakon lain pun tak tahu, tak boleh deliver dengan baik. Aaron Aziz macam cakap, mungkin dia tak biasa berlakon komedi, so kat situ kegagalan dia untuk berlakon dalam cerita ni. Tapi itulah, pengarah macam ada je pelakon-pelakon yang sememangnya pelakon komedi, macam Johan, Afrin Shauki, Syah Leia pun pernah berlakon komedi. Tapi itu kalau kau tanya aku berapa kali aku gelak dalam cerita ni, aku rasa macam tak ada tau. Aku just sengih-sengih gitu je. Fail lah cerita ni, tak boleh nak gelak. Aku rasa macam sangat-sangat kecewa untuk cerita ni. So kalau kau tanya aku berapa bintang, aku tak tahu aku nak bagi berapa bintang. Aku rasa aku bagi bintang yang orang kata kesian. Aku just boleh bagi 2 bintang per 10 untuk filem 5 bomoh ni. Dan kau rasa review aku membantu korang pergi tengok ataupun tak filem ni? Aku harap kau dapat subscribe YouTube channel aku. Boleh like, boleh share, boleh komen video-video aku. Sekian, Assalamualaikum.